Toyota Hilux sudah lama dikenali sebagai antara pikap paling tahan lasak di dunia. Dari Asia ke Afrika, dari Australia ke Timur Tengah, Hilux digunakan dalam pelbagai keadaan ekstrim. Namun untuk tahun 2026, Toyota membawa evolusi besar, bukan sekadar menaik taraf kecil, tetapi memperhalusi hampir setiap aspek untuk memenuhi kehendak pemandu moden yang mahukan kuasa, keselesaan dan teknologi dalam satu pakej. Dari segi rekaan luaran, Toyota Hilux 2026 tampil jauh lebih agresif dan moden. Bahagian hadapan menampilkan grill yang lebih besar dan berani, digabungkan dengan lampu LED baharu yang lebih tajam dan futuristik. Rekaan ini memberikan wajah yang lebih garang, seolah-olah Hilux 2026 sentiasa bersedia untuk menghadapi apa sahaja cabaran. Bampa hadapan direka semula dengan elemen pelindung yang bukan sahaja cantik, tetapi juga praktikal untuk pemanduan off-road. Bahagian sisi pula menonjolkan garis badan yang lebih berotot. Fender yang lebih lebar memberikan imej truk yang kukuh dan stabil. Rem alloy bersaiz besar dengan rekaan sporty menambah aura premium, manakala ketinggian badan yang seimbang memastikan Hilux kekal praktikal untuk kegunaan bandar dan luar bandar. Di bahagian belakang, lampu LED direka lebih moden dengan grafik dalaman yang unik, menjadikan Hilux 2026 mudah dikenali walaupun dari jauh. Masuk ke bahagian kabin, Toyota Hilux 2026 membawa perubahan yang mungkin paling mengejutkan bagi mereka yang sudah biasa dengan imej pikap keras dan ringkas. Kabin kini terasa jauh lebih mewah dan moden. Material dalaman ditingkatkan dengan penggunaan kemasan lembut, jahitan kemas, dan kombinasi warna yang memberi rasa premium. Papan pemuka direka semula dengan susun atau lebih kemas dan ergonomik. Skrin infotainment bersaiz besar kini menjadi pusat kawalan utama, menyokong Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar. Paparan resolusi tinggi menjadikan navigasi, muzik dan kamera lebih jelas dan mudah digunakan. Sistem audio juga dinaik taraf untuk memberikan pengalaman bunyi yang lebih berkualiti, sesuai untuk perjalanan jauh atau pemanduan santai. Tempat duduk pula direka dengan fokus kepada keselesaan. Sokongan belakang dan kushin lebih tebal membantu mengurangkan keletihan, terutama untuk pemandu yang menghabiskan masa lama di jalan raya. Varian tertentu turut menawarkan tempat duduk berlapik kulit dengan pelarasan elektrik, sesuatu yang jarang dilihat pada truk pikap sebelum ini. Ruang kabin juga lebih luas, memberi keselesaan kepada penumpang belakang, menjadikan Hilux 2026 lebih mesra keluarga. Di bawah HQD, Toyota Hilux 2026 dikuasakan oleh enjin diesel turbo generasi baharu yang lebih cekap dan bertenaga. Enjin ini menghasilkan torque yang tinggi pada putaran rendah, menjadikannya sangat sesuai untuk membawa beban berat atau memandu di laluan mencabar. Transmisi automatik yang diperbaharui memberikan pertukaran gear lebih lancar, manakala pilihan pacuan 4 roda memastikan cengkaman optimum di pelbagai permukaan. Bagi mereka yang gemar aktiviti off-road, Hilux 2026 datang dengan sistem pacuan yang lebih pintar. Mod pemanduan seperti normal, eco, sport dan off-road membolehkan pemandu menyesuaikan karakter kenderaan mengikut situasi. Sistem kawalan cengkaman dan kestabilan turut ditingkatkan untuk memberikan keyakinan ketika memandu di pasir, lumpur atau jalan berbatu. Walaupun terkenal sebagai truk lasak, Toyota tidak melupakan keselesaan pemanduan harian. Suspensi Hilux 2026 ditala semula untuk memberikan keseimbangan antara kekerasan dan keselesaan. Hasilnya, pemanduan di jalan bandar terasa lebih lembut, manakala kestabilan di lebur raya meningkat dengan ketara. Bunyi angin dan getaran juga dikurangkan melalui penambahbaikan penebat bunyi. Dari segi keselamatan, Toyota Hilux 2026 hadir dengan pakej Toyota Safety Sense generasi terkini. Ini termasuk sistem brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, kawalan jelajah adaptif, bantuan kekal lorong, dan sistem pengesanan titik buta. Kamera 360 darjah turut disertakan bagi memudahkan parkir dan pergerakan di kawasan sempit,
sesuatu yang sangat berguna untuk kenderaan bersaiz besar seperti Hilux. Teknologi pintar juga menjadi fokus utama. Melalui aplikasi Toyota Connect, pemilik boleh memantau status kenderaan, mengesan lokasi, menghidupkan enjin dari jauh dan menerima notifikasi penyelenggaraan terus ke telefon pintar. Ini menjadikan Hilux 2026 bukan sahaja kuat, tetapi juga pintar dan bersambung dengan gaya hidup digital masa kini. Satu aspek yang sentiasa menjadi kelebihan Hilux ialah ketahanannya dalam jangka panjang. Toyota terus mengekalkan reputasi ini dengan penggunaan komponen berkualiti tinggi dan ujian ketahanan yang ketat. Kos penyelenggaraan yang berpatutan serta rangkaian sedis Toyota yang luas di seluruh Malaysia menjadikan pemilikan Hilux 2026 lebih mudah dan meyakinkan. Penggunaan bahan api juga dipertingkatkan. Walaupun bersaiz besar dan berkuasa, enjin baharu Hilux 2026 lebih efisien, menjadikannya lebih mesra poket untuk kegunaan harian. Ini penting bagi mereka yang menggunakan Hilux sebagai kenderaan utama, sama ada untuk kerja atau keluarga. Hilux 2026 juga sesuai untuk mereka yang gemar mengubah suai kenderaan. Reka bentuknya yang modular memudahkan pemasangan aksesori seperti roll bar, kanopi, roof rack atau tayar off-road. Toyota sendiri menawarkan pelbagai aksesori rasmi untuk menyesuaikan Hilux mengikut keperluan dan citarasa pemilik. Kesimpulannya, Toyota Hilux 2026 bukan sekadar truk pikap biasa. Ia adalah evolusi sebuah legenda, menggabungkan kekuatan dan ketahanan yang sudah terbukti dengan keselesaan, teknologi dan gaya moden. Sama ada anda seorang usahawan, peminat off-road atau pemandu yang mahukan kenderaan serba boleh, Hilux 2026 menawarkan sesuatu untuk semua. Dengan reka bentuk yang lebih garang, kabin yang lebih mewah, prestasi enjin yang mantap dan teknologi keselamatan terkini, Toyota Hilux 2026 membuktikan bahawa ia masih berada di puncak dalam segmen pick-up.